What's up yo. Assalamualaikum. Lupa, kita kat Saudi. Okay, hari ni kita kat Jabar Magnet, Bukit Magnet. Di keadaan Bukit Magnet. Okay. Kenapa dipanggil Bukit Magnet, nanti kita letak kat description bawah. Okay. Kita jalan dulu. Okay. Ni puncak dia paling tinggi. Okay, dari sana berjajah sampai ke ujung. Sana. Dia kita pergi dekat dengan dia punya kaki bukit. Yang ini bukan magnet. Yang ini kentut tai unta. Okey, pohon ni cerita pasal pohon ni. Cerita pasal pokok ni. Pokok ni berduri tau. Okey. Pokok ni banyak duri dia. Pohon ni nanti ada kat neraka. Adalah sebab kenapa dia kat neraka nanti. Tengok duri dia, kita dah faham kenapa. Okay. Kalau bawa drone memang dapat view yang cantik. Okey, cerita pasal drone. Kalau kita akan buka cerita pasal drone, kita buat shoot yang lain untuk drone. Kenapa tak boleh bawa drone kat sini? Boleh bawa, tapi dia punya songel tu sikit punya banyak Sebab tu kita tak bawa. Takut kena tahan ni. Kalau apa-apa, kalau nak bawa drone, takut kena tahan. Pertama, dekat immigration custom dia. Okey, kat Jabar Magnet ni selain bukit dia, Jabar tu maksudnya bukit. Selain bukit dia ada sewa unta, ATV, ada gerai-gerai. Tempat ni Pak Arab suka bila time sejuk. Sekarang ni time sejuk ni. Pak Arab memang suka time ni. Macam tadi kita ada visitor daripada Bangladesh. Dia panas cuaca dia, tapi berangin sejuk. Rumah Arab Badui pun ada kat situ. Jom kita tengok unta. Okey, unta dekat ujung tu. Loteh lah pula nak pergi sana. Okey. Okey, itu unta dia. Kita zoom lah.
Betul lah nak pergi sana. Dia ada seekor je. Lepas tu ada banyak. Okay, ni gerai-gerai makan dia. Okey, kalau nampak yang tu kat ujung tu kita pun terkejut tengah-tengah padang pasir dia letak playground dah. Kat ujung tu. Kat ujung tu. Okey, kalau nanti kita zoom dia. Kalau editing nanti, kalau buat editing kita zoom ni. Kat situ tu ada gelosor tu. Kat situ dia Pak Arab suka bawa anak-anak dia musim sejuk kat sini bersantai. Tempat dia memang tak ada sungai, air terjun. So dia memang bersantai dekat dia punya padang pasir. Tapi tempat ni sejuk. Kedai-kedai ni semua baru nak buka sebenarnya. Dan ni pula aktiviti orang perempuan. Kita tengok dia pilih apa tu. Berapa? 25 rial. 25 rial. 400 dah. Ha? 500. 100. 5. Jakawi 100. Ini bukan Jokowi. Satu 25 rial. Ini Anwar ribu. Anwar bukan ni. 5 100. Astaghfirullah bakhi. 5 100 rial. Plastik 1 5 rial. Tak mau plastik, tak mau plastik. Hanger pun tak mau. Dia marah aku lah, minta tawar gila dia. ATV pun ada lah. Ni siapa nak naik ATV? Katanya 10 rial, tak tahulah betul ke tak. Mana track ni pun tak tahu. Berapa? 20 rial. Oh, ya. Berapa jauh? 20 rial 10 minit. 10 rial boleh lah. Tak. Ha? Tak boleh? 30 rial. RM20 lah. Dia nak 20 rial untuk 10 minit. Pendek sangat masa tu. Oh, musola dia, surau dia, surau. Ada surau disediakan. Surau open. The toilet. Do not climb on rock. Do not ride. Do not climb on rock. Do not ride on the rock. Okay. Ni rumah-rumah dia, rumah orang Badui ni. Ni rumah-rumah orang Badui yang pekerja-pekerja ATV, unta yang tidur sini. Sinilah rumah dia. Okay. Okay, itu je tour untuk Jabal Magnet. Okay. Jumpa tempat lain lagi.
Assalamualaikum. Bye bye.